Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? نحن Waalaikumsalam بخير warahmatullahi والحمد لله. wabarakatuh. Alhamdulillah. Khair. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gitu, semua bi khair. Kita mulakan dengan niat belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabih. Aku niatkan untuk belajar dan mengajar, mengambil dan memberi peringatan, mengambil manfaat dan memberi manfaat, mengambil faedah dan memberi faedah, berpegang teguh pada kitab Allah dan sunnah Rasulnya, menyeru kepada petunjuk, menunjuk ke arah kebaikan, menuntut dan mencari keredaan Allah, mendekatkan diri dan mendapatkan balasan darinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واسعا. آمين آمين يا رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Semua boleh kita teruskan, tapi saya akan guna nota pada petang ni lah. Kita akan rujuk nota yang saya kongsikan tadi nota bab 1 sehingga 5. Okey. Minggu lepas ada salah faham sedikit. Sepatutnya kita mula minggu lepas. Tapi saya rasa ada salah faham saya dengan admin sedikit. Diorang ingat saya masih bercuti. Tapi tak apalah Kita ada masa lebih lah untuk betul-betul nak standby, nak ready ni. InsyaAllah kita akan go through bab 1 sehingga 5 lah. Alhamdulillah, hampir setahun kita belajar, sudah 5 bab kita pelajari. Jadi kita akan murajaah semula daripada bab 1. Okay. Jadi semua ni ada dalam buku Nahwu Mudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan pelajaran yang pertama, Anwa'ul Kalimah, jenis perkataan. Okey. Okey, saya minta boleh bacakan ya. Okey. Saya rasa kat sini semua dah tak sabar-sabar kan nak belajar kan. Jadi ini kita baca je, jangan risau. Sebab kita nak merajaah je. Jadi saya tak tanya terlalu jauh. Okey. Baik. Puan Maria boleh mulakan. Apakah 3 jenis perkataan yang ada dalam bahasa Arab? Iaitu isim, Assalamualaikum Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu isim, fi'il dan harf. Ya, okey. Puan Maria, apa ni isim? Kata nama, fi'il kata kerja, harf, dan tambur kata harf. Bolehlah kita cakap. Boleh kita cakap kata sendi, boleh kita cakap partikel, boleh kan? Kira benda yang menghubungkan sesuatu pun boleh. Jadi harf ni adalah yang ekstra-ekstra lah. Tapi yang betul-betul utama dia adalah isim dan fi'il. Tapi kalau tak ada harf pun tak boleh buat ayat juga kadang-kadang tu. Harf ni memang pelengkap lah. Okey. Okey, apakah tanda-tanda isim tu, Puan Maria? Apa tanda yang Puan Maria ingat lah? Senang-senang je pun boleh. Nama orang, Boleh. nama tempat,
Okey, itu dalam isim. Tanda dia apa? Tanda, kalau kita tengok perkataan tu, kita memang tahu dah ni isim. Ada Sebab alif apa? lam, ada tanwin, Betul. ada ta marbuta. Ya, betul Pak Maria. Okey. Itu semuanya betul Ada alif lam, tanwin dengan tak marbutah. Okey, terima kasih Pak Maria. Sama saja. Okey, saya tak terangkan lebih mengenai fi'il dengan harf sebab saya rasa kita akan mendalami fi'il nanti bila masanya lah insyaAllah. Dan kemudian harf pun setakat hafal harfun jar sebagai pemula insyaAllah sudah cukup sebagai gambaran sahajalah apa tu sebenarnya harf. Okey, contoh harfun jar tu siapa yang nak volunteer senaraikan harfun jar saja ada 8. Yang min ila Ustazah. Betul. Min ila an ala fi bi laki. Betul. Laki boleh, Kali, dikali dikali. pun boleh. Tak ada masalah. Betul-betul. Lah, lah, lain sikit ada li dengan ka. Jadi, li tu maksudnya untuk, ka bermaksud seperti. Ah, Okey. Jadi macam tadi, min ila daripada ada, kepada ada, semua tu ada dalam harfun jar punya makna lah. Terima kasih Pak Maria. Okey. Sorry Ustazah, sorry. Tak ada masalah lah. Okey, ini pula jenis-jenis isim ni saya bagi contoh-contoh isim lah. Jadi semua yang berada dalam senarai ni, 10-10 ni adalah kita tahu makna dia mungkin membawa kepada manusia ke, waktu ke, tempat ke, benda tak bernyawa barang je. Kita tahu ini mesti isim. Okey, jadi macam semua benda yang kita nampak ni adalah isim lah, senang kata kan. Perbuatan adalah fi'il. Macam itulah. Okey. Lepas tu kita akan tengok lebih mendalam dalam soal isim lah. Sebab apa? Kebanyakan buku dia memang macam tu lah. Kita terangkan isim, fi'il, harf secara umum. Kemudian dia akan masuk satu-satu. Isim tu apa? Jadi kita berada di ciri-ciri isim. Okay. Jadi kita sudah belajar. Ciri-ciri isim ada berapa? Ada 4 Okey, jadi yang pertama sekali Puan Noraini boleh bacakan tak? Ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim jantina, dia Mhm. muzakkar ataupun muannas. Ada lagi Ah, satu tak jantina? hmm, ah, 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 Ada jantina lagi, ada tak? ah, Ada ke tidak? Berapa? muzakkar salim. Itu jenis jamak dia. Tapi kalau bahasa Arab dia hanya ada dua saja Dua jantina. je, Muzakkar atau muannas. muannas. Tidak akan ada nombor 3, kan? Okey. Ah, ah. Ah, Okey. Jadi nombor 2-nya? Nombor dua bilangan, dia Mhm. mufrad, musanna ataupun jamak. Okey. Mufrad ni apa, Cik Nuraini? Mufrad satu, Satu. musanna dua, Mhm. jamak ramai lebih daripada dua lah. Betul. Betul benar Hmm. ini. Lebih pada dua je terus jamak. Okey. Seterusnya. Nombor tiga, hukum. Dia Mhm. hukum dia marfu atau Mhm. mansub atau majrur. Yang ni Maknanya marfu. Ini kita dah belajar Ustazah. kita belajar. Siapa yang ikuti kelas Rabu malam dah belajar. InsyaAllah. Mhm. Jadi yang ni lebih kepada untuk yang mungkin dah pertengahan sedikit lah dalam Mhm. pelajaran bahasa Arab mungkin dia sudah kira dia sudah kenal muzakkar muannas, mufrad muthanna jamak, sudah um, biasa baginya lah juga. Kemudian dia boleh masuk pada marfu', mansub dan majrur untuk melengkapi pemahaman tentang ciri-ciri isim lah insyaAllah. Okey, dan yang terakhir sekali ni adalah Jenis dia mhm. mubtada khabar. Yang ni pun saya rasa mesti ada juga yang pernah dengar lah term mubtada dengan khabar ini. Tapi dalam buku Nahwu Mudah, kita akan masuk dalam pelajaran 12. Kalau yang nombor 3 ni, hukum ni, dalam buku Nahwu Mudah, dia ada dalam buku Nahwu Mudah yang nombor 2 Jadi Mhm. saya kurang pastilah kalau kita sempat ke tak masuk ke sana. Tapi tak perlu, tak ada masalah. Kalau kita tahu nombor 1 dengan 2 pun sudah bagus. Sebab apa? Ini sudah jadi satu asas yang kuat lah. Foundation yang kuat untuk kita tahu
macam mana sebenarnya bahasa Arab ni punya tata bahasa lah. Pertama kita tahu dia adalah bahasa gender, dia kena ada jantina. Apa-apa barang, apa-apa benda mesti ada jantina dia walaupun tak bernyawa. Kemudian bahasa Arab sangat mementingkan bilangan, terutamanya musanna. Okey, musanna ni kebanyakan bahasa tidak adalah. Mereka hanya gunakan perkataan dua, kemudian barang itulah. Tapi kalau dalam bahasa Arab, dua ini ada dia punya bentuk dia. Kena tambah apa tu kat belakang. Puan Nuraini ingat tak? Musanna apakah tanda yang di belakangnya? Huruf apa Alif, yang ditambah? uh, Alif, relax. alif nun dan juga Alif nun dengan ya nun. ya, Jawab. betul. Hmm. Ah, betul. Betul tu Puan Nuraini. Musanna ni dia ada dua penambahan di belakang antara alif nun ataupun ya nun. Ya Okey. nun. Okey. Terima kasih Puan Nuraini. Jadi dekat Sama-sama sini Ustazah. kita macam sudah buat ulang kaji secara ringkas lah. Kita dah nampak dah. Oh, pelajaran satu yang tadi. Pelajaran dua, jantina. Pelajaran tiga dan empat adalah bilangan. Kemudian kita kan dah di pelajaran lima. Jadi pelajaran lima ni tentang apa? Kita tengok. Okey, pelajaran lima ni tentang Asmaul Isyarah. Okey, jadi Asmaul Isyarah ni dalam mana tadi? Dalam bahagian mana? Dia dalam di bawah jenis-jenis isim. Dekat sini. Asma isyarah. Di sini nombor 9 ni lah. Kata penunjuk. Jadi kita nak lebih mendalami kata penunjuk ni Okey. InsyaAllah mungkin nombor 1, 2, 3, 4 ni. Sepanjang kita belajar bab 2 dan 3 dan 4, kita banyak guna contoh daripada sini. Manusia, binatang, tumbuhan, barang. Tapi bila yang lain ni, nombor 5, 6, 7, 8, 9, 10 ni, dia ada lebih uh, mendalam sedikit lah, detail sedikit. Macam mana kita nak tahu jantinanya, macam mana kita nak tahu apa dia punya, apa tadi ciri-ciri? Jantina, bilangan, lain juga, ada juga apa hukum dia pun macam mana. Jadi dia berlainan sedikit lah yang 5 sampai nombor 10 ni. InsyaAllah dalam beberapa buku mereka memang akan pecahkan dan lebih detailkan yang jenis-jenis isim yang di bawah inilah. Nombor 1 sampai 4 ni memang contoh untuk tajuk-tajuk yang biasa lah secara umum. Okey? Okey, baik. Kita tengok isim isyarah. Jadi buku Nahwu Mudah dia memilih untuk menerangkan isim isyarah secara lebih detail. Terus selepas kita dah tahu jantina dan juga bilangan ni. Okey. Jadi senang sahaja. Isim isyarah ni apa makna dia? Isim isyarah boleh, asma isyarah boleh. Apa makna dia? Kata Penunjuk. nama. Yes, kata nama tunjuk. Betul. Okey. Jadi apa makna kata nama tunjuk dekat ni? Bahasa Melayu dia hadha ni apa? Ini. Ini. Betul. Ada ah, jangan ragu-ragu, memang betul. Ini senang saja. Kalau hadha ni, Apa dua orang. Untuk dua. ini Ini dua dua. orang. Betul. Ini berdua boleh, ini dua orang boleh. Okey, kejap ya. Ini berdua. Ya, sebentar ya. Baik. Yang terakhir sekali, bukanlah yang terakhir, yang ketiga, haulai. Haulai, apa makna dia dalam bahasa Arab, bahasa Melayu? Ini tapi untuk banyak. Jamak. Ini untuk ramai. Ataupun kita boleh cakap semua ini. Boleh kita cuba. Semua inilah Semua ini. Maaf ya, anak saya seorang ni tadi. Dia tidur, rupanya dia bangun. Cute lah. Okey. Ni kakak Ustazah. Ini nombor 2. Yang kecil tu tidur lelaki. Dah. Kakak yang kecil dah tidur. Ini terlepas. Okey. Jadi kita tengok balik. Hadha ni haulai. Apa? Ini untuk apa? Muzakkar atau muannas?
Muzakkar. Muzakkar. Ini semua muzakkar ya. Muzakkar. Okey. Jadi kalau benda itu muzakkar, kita boleh gunakan hadza hadzani haulai. Tapi macam mana kita nak tahu nak guna mana satu? Kita kena tengok apa lagi satu ciri Ayat konteks. konteks dan lagi satu Dia berakal atau tidak? betul bilangan. Bilangan. Ya. Kita kena tengok bilangan ya Allah budak ni. Maaf ya. Okey. Okey, baik. Bismillah. Okey, jantina dan juga bilangan. Okey. Jadi bila kita dah kenal pasti dah jantina barang ni apa. Contohlah saya bagi senang je. Kita ambil buku lah Okey, buku. Kitabun. Jantina ni apa? Muzakkar. Muzakkar. Bilangannya Muzakkar. Satu. Satu. Mufrad. Jadi kita Mufrad. nak macam mana kita nak buat ayat? Hadza Kitabun. Yes. Kita terus pilih yang mufrad dan juga muzakkar. Kita boleh terus tahu dah nak pilih mana satu sebab kita dah tahu jantina dan juga bilangan barang yang kita nak rujuk ataupun nak tujukan tu lah. Okey, macam gitulah cara kita nak tentukan mana satu. Baik, yang ke bawah ni hadhihi hatani haulai sama juga makna dia dengan di atas, cuma apa yang berbeza? Muannas. Jantina dia. Jantina ni untuk muannas. Jangan suka-suka letak hadhihi kitabun. Betul atau salah? Salah. Salah. Kalau puan-puan tersebut ataupun terdengar budak kecil cakap hadhihi kitabun, kita jadi macam macam tak kena lah. Maknanya kita sudah mula menerima cara orang Arab berfikir tu. Macam tak kena sebab kita tahu jantina dia lain. Okey, contoh ada kat luar rumah ni ada kereta lah. Ada 2 kereta. Okey, kereta dalam bahasa Arab adalah sayyaratun ya. Kan? Sayyaratun. Saya bagi vocab yang senang-senang saja hari ni. Sebab kita merajaah je kan. Okey, sayyaratun 1 kereta. Kalau 2 kereta kita nak kena buat macam mana ni? Buka Tambah alif nun. buta tu. Betul. Buka tamar butah tu kemudian tambah alif nun. Nun. Okey. Mana satu kita nak pilih untuk isim isyarah kita? Hazihi. Hatani. Sekali lagi. Hatani. Ha. Hatani. Hatani. Kenapa hatani? Ada Satu. dua. Sebab Bilangan ada dua. 2. Ya, betul. Okey. Jadi macam itulah. Jadi bila kita berfikir ataupun membuat ayat dalam Hatani sayaratan. Yes. Bila kita berfikir dalam bahasa Arab dan menulis dalam bahasa Arab, kita sebenarnya sedang membina satu kepekaan tau. Kita sangat aware dengan bilangan, dengan gender. Jadi bahasa Arab ni membuat kita sangat-sangat menggeligia lah kita punya akal ni. Dia bukan senang-senang nak tulis atau senang-senang nak cakap. Mesti kena berfikir. Jadi itulah kelebihan belajar bahasa Arab. Memang sangat memang Mencabar. sangat mencabar dan bagus sebenarnya kan. Dalam zaman yang sangat laju kan semua benda ni, kita ada benda yang buat kita berfikir juga. Berfikir. Tak boleh senang-senang je letak. Mesti nak kena berfikir. Itulah kelebihan bahasa Arab. Dia melatih kita untuk berfikir walaupun ambil masa yang lama. Itu yang sebenarnya lagi bagus lah kan. Perlahan lebih bagus daripada laju-laju. Okey. Dan kita tengok pula kata nama tunjuk jauh. Ni lil ba'id yang jauh pula. Jadi tadi ini pula Zalika. Jauh. itu. Itu. Tadi ini sekarang itu. Tak ada beza sangat pun. Itu berdua, itu ramai kan. Okey. Jadi yang paling senang kita nak tahu dalam surah Baqarah ada guna 2. Daripada ayat 1 sampai 5 tu ada 2 kata nama tunjuk jauh yang digunakan. Mana satu? Zalika. Betul. Okey. Zalikal kitabu Kitabu la la raiba raiba fi. Jadi dekat situ kita dah boleh peka. Oh, ni itu bukan apa Ini, lawan bagi itu. Bukan ini. Zalika. Jadi kitab itu jauh bukan yang dekat. Okey. Alright. Kemudian yang ketiga ulaika.
di mana pula? Dalam surah Baqarah juga. Ulaika alladzina Ulaika humul Move. muflihun Muflihun. boleh. Ada dua kan? Okey. Jadi dekat sini pun kita tahu Allah sedang merujuk pada mereka itu. Jadi kelebihan haulai dan ulaika ia hanya digunakan untuk Jauh. jauh Yang jauh tu ulaika jauh. mesti orang yang berakal, mesti yang orang lah senang orang. Okey, jadi boleh tulislah dekat nota pun saya rasa pernah tulis kan sebelum-sebelum ni. Nah, haulai untuk orang, ulaika juga untuk orang. Okey. Baik. Alhamdulillah selesai ya. Ini kira kita punya Division. murajaah yang sangat ringkas. Revision. Ringkas sangat. Okey. Siapa yang nak lebih menerangkan tentang satu rules dalam bahasa Arab yang sedikit mencabar sedikit dari segi jamak ghair akil, dari segi benda yang banyak dan tidak Berakal. berakal. Siapa yang nak jelaskan? Boleh tak saya jemput siapa-siapalah yang nak cuba explain benda ni? Ada? Puan Anisa nak cuba? Okey, cuba kata Wardah ke? Boleh. Wardah. Kita cuba yang senang lah macam buku tadi lah Kita ambil Buku yang tu. senang juga. Kutubun. Macam mana ni? Ni adalah makna untuk banyak Banyak. buku. Jadi macam mana kita nak rujuk pada ni? Hazihi Hmm. kutubun. Kenapa hadhihi dan bukan haulai? Kan dia banyak. Kutubun tu ghairul akal, Dia tidak berakal. dan juga apa lagi? Dia dikira mufrad. Betul. Betul Puan Anisa. Jadi dia akan di dianggap sebagai satu benda sahaja. Hadhihi. Okey. Jadi ini jangan confusekan diri. Sebab apa? Kita kena ingat ini hanyalah peraturan dan bukanlah maknanya orang Arab ni menganggap banyak buku ni satu perempuan ke tidak. Jangan terlalu overthinking. Benda ni hanyalah rules dalam grammarnya sahaja. Okey? Jadi hadhihi kutubun. Kita kena guna yang first adalah muannas dan juga mufrad. Okey? Muannas dan juga mufrad. Muannas perempuan dan juga mufrad lah. Satu sahaja. Kita jangan guna hatani pula sama tak boleh. Dia mesti hadhihi. Sebab kita kena ingatlah rules ni. Dia akan dirujuk sebagai benda yang mufrad muannas. Okey? Tadi yang kitab kita pakai haza kitabun. Betul. Apa tu ini hazihi kutubun macam mana? Hadha kitabun. Hadha ni cuba kita buat secara ni lah berjadual Hadha kitabun. Ini satu buku Kemudian dua buku. Hadani. Kitabani. Betul. Hadhani kitabani. Okey. Yang ni haulai kan sepatutnya. Salah. Kenapa dia salah? Syarat dia apa? Dia tak berakal. Dia banyak dan dia tidak. Yes. Kutubun. Hadhihi kutubun. Okey. Kita cuba bawa yang berakal pula. Boleh Pak Maria? Kita ambil ni lah cikgu lah. Senang. Hadha muallimun. Okey. Hadha ni macam mana? Muallimani. Muallimani. Baik. Haula. Yang ni kita kena guna haulai ke hadhihi? Haulai. Jangan takut guna haulai. Ulaika pun boleh, betul. Tapi merujuk pada benda yang jauh lah.
Haulai Muallimuna. muallimuna. Allah. Muallimun. Okey. Jadi apa bezanya Pak Maria antara kutubun dan juga muallimuna? Apa beza dia? Apa beza? Kenapa satu guna hadhihi, satu guna haulai? Perbezaan yang paling ketara dia apa? Dua-dua banyak. Bilangan dua-dua Cuma banyak. muzakkar dengan muannas tu je. Tidak. Dua-dua pun Tidak muzakkar ni. berasal. Kitabun pun muzakkar. Muzakkar. Jadi Tidak perbezaan dia hanya adalah Tak berakal dan berakal. Berakal yes. tak berakal. Betul. Tak berakal dan berakal. Berakal. Yes. Faham Ustaz? Boleh? Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Maria tanya soalan ni. Benda macam gini bagus sebab kita boleh terus bandingkan. Okey. Ustazah, nak tumpang Ya. tanya sikit. Boleh, Untuk boleh. ustazah, dia Mhm. dia punya jamak jadi asatiza. Kalau ustaz, jamaknya asatizah. Tapi kalau ustazah, jamaknya ustazat. Ustazatun. Boleh. Hmm. Dia ada, dia macam ustazat satu, ustazat ramai. Oh, maknanya Okey. pakai ta marbuta. Dia tak Dia- pakai, dia bukan jadi Cik. jamak taksir. Tak. Dia jadi jamak muannas Ustaz dia salim. jadi sama taksir. Betul. Dia jadi ni Ni untuk soalan Puan Anisa Ustazatun. Boleh. Okey. Tapi ya Allah. Maaf. Ush, jadi apa ni? Okey, sorry. Okey. Maaf tapi dia jadi Ustazatun Alright. Bagus Puan Anisa, kita boleh lebih bincangkan tentang jamak Okay, saya akan pergi kepada bab 4 tadi Ataupun kat sini je lah sebab saya rasa kita boleh gunakan haula ini bagus juga. Okey, maaf. Saya tulis balik Ustazatun kat sini. Mana satu? Mana satu yang haulai? Yang di mana? Yang di atas atau di bawah? Ada dua haulai ni. Untuk Ustazatun. bawah. Yang Haulai bawah. yang bawah. Ya, kena. Muannas. Yes. Ada beza tak sebenarnya? Tak ada Tak. beza. Tak ada. Tak ada Ustazah. beza. Jadi sebenarnya kalau ikutkan tak kisah pun. Cuma dalam pembelajaran ni kita nampak kan atas tu muzakkar punya kan. Jadi kita sesuaikan tempat-tempat dia. Okey. Kalau seorang ustazah. Ustazatun. Okey. Okey, Hadhihi. alif. Hazah. Yes, hadhihi. Bolehlah saya susun secara rawak nanti puan-puan sebutkan mana tempat dia. Ustadun. Okay. Alright. Ustadzatani. Okay. Saya letak pula. Ustadzani. Okay. Saya tak bariskan just untuk mempercepatkan. Asatidatun. Okay. Alright, baik. Jadi mana yang kita nak letak untuk ustazah ni contohnya? Mana? Ustazani. Jani. Hazani. Hadani. Hazani. Betul. Okey. Kalau ustazatani, Haula. Hatani. 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 Hatani 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 pun. ustazatani. Panjang tu nak sebut pepayah. Okey, ustazun. Ustazun haza. Hadza Hadza. ustazun. Yes. Dan terakhir sekali asatidzah. Okey. Jadi ustazah dia punya hamzah dia patut disambungkan, jadi boleh tahu beza pasal dia sangat kan. Jadi bila dia jadi jamak taksir dia jadi a. Ya, betul. Okey. Jadi itu saya bariskan asatidzah. Yang lain tu menjadi U. Dia sebab memang jamak taksirnya dia memilih untuk mengubah. Jadi kita kena ikut sahaja. Okey, dia tidak ada faktor tertentu lah. Memang orang Arab
buat macam tu kita pun ikut saja. Dia tak jadi usatizah ke, dia memang asatizah. Okey. Dia tidak ada apa uh, sebab apa tertentu lah. Memang itulah yang orang Arab gunakan, itulah yang kita kena terima lah. Okey. Baik, Puan Anisa, kalau kita nampak jamak kedua ini adalah berbeza kan? Ya. Walaupun kita ingat macam simple lah, tapi memang kadang-kadang macam gini lah jamak dia. Dan saya kongsikan lagi satu benda, kadang-kadang satu perkataan tu boleh ada beberapa jamak. Okey. Saya kongsikan lagi satu realiti bahasa Arab ni. Kadang-kadang satu perkataan tu boleh ada berbagai jamak. Saya ulang Macam mana tu? Macam mana jamak dia boleh berbagai ni? Okey, saya nak bagi perkataan yang ada dalam Al-Quran lah sebenarnya. Okey, perkataan adalah kafirun. Kalau dua orang kafir apa dia? Kita tak nak cakap orang kafir lah. Kafir ni pun juga boleh kita kata maknanya macam orang yang menanam Okey. Okey. Kalau dua orang Kafirani. kafirani. Okey, baik. Okey, kalau jamak dia, siapa nak agak-agak? Kafirun. Okey. Kafirun. Kafirun pernah dengar tak? Kafirun. Kafirun pernah dengar kan? Okey. Pernah dengar tak kufar? Kufar. Kufar. Kufarun. Dan juga ada lagi satu. Saya kena buka balik situ. Ya Allah. Okey. Yang kedua kafarah. Pernah dengar? Kafarah. Kafarah. Itu dalam Quran Betul. ada. Ya, betul. Semua ni ada dalam Quran. Pernah dengar. Jadi inilah salah satu contoh perkataan yang ada banyak jamak. First kafir, kafirani, kafir, kufar, kafar. Okey. Jadi Ikhwan pun Ustazah, Ikhwan. betul. Yes. Jadi nak kata realiti bahasa Arab ni kita jangan rasa jangan kita ikatkan dia pada satu kotak ya. Kadang-kadang memang ada benda yang kita tak tahu. Contohnya mungkin ada jamak yang kita belum dengar. Rupanya memang ni pun kira jamak dia. Macam tu. Okay, jadi itulah benda yang lagi satu seronok tentang bahasa Arab. Bukan benda memeningkan kita fikir benda yang mencabar ni benda yang seronok. Sebab apa? Kita jadi lagi boleh banyak option tau. Boleh fikir, agaknya kufar ni dia mufrad ke dia jamak. Selepas kita check, dia jamak. Kiranya kafir ni ada banyak dia punya jamak dia. Jadi itulah yang membuatkan bahasa Arab ni tidak linear lah. Okey. Dan ketiga-tiga jamak ni makna secara detail dia berbeza lah. Disebabkan itu tidak bolehlah just tukar sahaja. Dia ada perbezaan tersendiri. Okey. Jadi dekat sini saya tak terangkanlah perbezaan dia sebab kita simpan untuk kelas yang lain. Boleh kita bagi curious sikit. Ini hanya sekadar apa? Ini sekadar teaser sahaja. Nak kata jamak dalam bahasa Arab ni tak semestinya satu. Boleh jadi banyak. Dia boleh jadi muzakkar salim pun dia. Taksir pun dia juga. Dalam satu perkataan tu Masya Allah. Okey. Itu satu kira tips yang first lah. Okey. Satu perkataan tak semestinya satu jamak. Okey, kita tengok tips yang kedua pula. Okey, tips yang kedua pula. Saya padam bawah tu. Okey. Tips yang kedua pula adalah mesti kena ingat benda ni. Saya tu dalam bahasa Melayu. Dia pun boleh salin juga Ni mesti nak salin tau. Benda-benda macam gini sebab dia tidak ada dalam buku lah selalunya. Kita nak kena tambah sendiri. Okey. Kalau jamak muzakkar kita letakkan as inklusif inklusif. Inklusif maknanya dia merangkumi lelaki dan perempuan. Yes. Okey, maaf dia jadi ke belakang pula. Okey, saya gerakkan dia. Okey, baik. Kalau jamak
muannas pula. Ni tak kisah ya. Dia taksir ke, dia muzakkar salim ke, dia adalah inklusif. Kira dia termasuk perempuan. Kalau jamak muannas pula eksklusif. Okey? Jamak muannas adalah benda yang eksklusif. Maknanya kalau kita cakap ustazatun, ada lelaki tak? Tak ada. Tak termasuk lelaki. Okey? Kalau kita cakap asatidah, termasuk tak lelaki dan perempuan? Masuk. Yang ni satu benda yang even dalam perbualan di Singapura pun kan, kita selalu cakap asatizah kan, asatizah di Singapura. Maknanya dia bukan nak cakap ustaz-ustaz lelaki je. Termasuk Dia termasuk yang perempuan. perempuan. Okey. Contoh yang lain lah. Kita ambil contoh dalam Quran lah. Contoh kita ambil tadi dalam surah Baqarah tadi kan. Ulaika humul muflihun. Okey. Al-muflihun tu agak-agak dia jamak apa? Jamak apa? Salim. Okey. Maaf saya tulis kat sini. Jamak muzakkar. Okey. Betul. Jamak muzakkar salim. Okey. Al-muflihuna. Muzakkar salim. Kenapa puan-puan cakap ni muzakkar salim? Waw nun. Waw. Betul. Sebab ada tanda Waw nun. tadi kita dah tahu kan, kalau musanna dua tu alif nun ya nun. Kalau muzakkar salim waw nun dan juga Ya nun. ya nun. Kita pernah belajar kan sebelum-sebelum ni. Kita ingatkan je balik Jadi bila kita dengar kita baca surah Baqarah pun ulaika humul muflihun. Yang ni lelaki, jamak untuk lelaki. Nak lelaki je ke yang yang berjaya? Tidak. Tidak. Kita kena ingat bila dia jamak muzakkar, tak kira dia ni adalah taksir ataupun salim, ia adalah inklusif. Maksudnya termasuk lelaki dan perempuan. Okey? Tetapi kalau kita cakap contoh dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan kan, jamak muannas menggunakan salihat, sadiqat, taibat. Nanti kita pernah belajar dalam kelas-kelas sebelum ni. Ia eksklusif kepada Wanita saja. Boleh? Faham Faham. Jadi maknanya kita jangan sedih kalau kita nampak yang ni ini jamak muzakkar ni. Allah tak sebut pun sekali dengan muannasnya. Kadang-kadang ada ayat yang memang Allah sebut sekali yang lelaki dengan yang perempuan punya jamak. Tetapi kita dah tahu dah, kita dah belajar dah rules ni. Bila Allah guna jamak muzakkar sahaja, maknanya termasuk dah lelaki dan perempuan di dalam ayat tu, di dalam perkataan tu sendiri. Okey? Okey. Melainkan kalau Allah guna jamak muannas ataupun kita dengar, kita baca jamak muannas, ia tak boleh mengandungi lelaki. Kalau kita cakap haulai ustazatun, maknanya dalam ini ini ustazah ni ada perempuan sahaja. Macam contoh dekat sekolah anak saya ni, Masjid Anur sini, semua ustazah ada perempuan. Jadi saya boleh cakap lah ustazatun. Saya tak perlu cakap asatizah pun. Sebab memang tidak ada lelaki. Boleh? Boleh. Okey. Azhar, Ya saya. maaf. Bagaimana kalau macam untuk bumi dan langit gitu? Itu pun untuk perempuan kan? Okey. Jadi bumi dan langit, ya betul. Al-muannas, al-ard, as-sama. Kalau langit-langit, 7 langit, apa jamak dia? Jamak dia apa? Pernah dengar tak? As-sama, as-samawa. Itu kalau satu as-sama kan? Yes, betul. Sama. Pernah dengar as-samawat? Aduh. Yes. Ini dalam Quran pun ada samawat. As-samawat. Okey. Yang ni pun dikira bukan taksir tau. Ini muannas salim Cuma hamzah ni ditukar je kepada waw ni.
Jadi dia bolehlah dapat alif ta tu kan. As-samawat. Ah. Yang ni kita guna mana satu ni? Kalau kita nak cakap as-samawat. Mana satu kita nak guna? Mana isim isyarah yang kita nak guna? Hazihi. Ya, betul. Tak berat. Ha, yes. Kita gunakan Hazihi. hadhihi ya. Hadhihi samawat. Macam gitu. Okey? Dan ini, ingatlah ini bukan benda yang first, dia tidak berakal. Okey? Jadi, dia tidak ada kaitan lah dengan yang saya sebut di bawah ini. Dia berkaitan dengan orang, betul tak? Jadi bila kita dengar tentang orang-orang yang berjaya, orang-orang yang saleh, kita jangan fikirkan bila Allah gunakan jamak muzakarnya, mana perempuan, tak sebut perempuan pun. Maknanya kita sebenarnya kurang pengetahuan dalam bahasa Arab. Kalau di orang kan, Allah sebut tentang orang-orang berjaya, orang-orang saleh, muflihun, salihun, mukminun, mukminin, orang yang bersih, mutatahhirun, mutatahirin, semua tu dia termasuk dengan perempuan sekali. Okey? Tapi untuk as-samawat dia lebih kepada benda yang tidak berakal, maka dia tidak ada kaitanlah dengan rules yang di bawah ini. Jelas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, ada soalan lain ke? Kita tak masuk ke bab 6 hari ni, tapi kita boleh tengok dulu. Ada apa-apa soalan lain tak antara bab 1 sehingga bab 5 ni? Secara rawak boleh tanya saja. Kita clearkan semua confusion sebelum kita masuk bab 6 insyaAllah. Boleh? Okey. Kalau puan-puan ada buku Nahwu Mudah dekat tangan puan-puan sekarang, boleh saja buka muka surat. Saya buka bab 4 ni lah, anwa' jamak ni lah. Kita pilih surat ni. Okey. Jamak muzakkar salim ini Ustazah, ya. maaf Ustazah, boleh tengok tak the cover Oh, book? ini dia. Ini nombor 1 Okey, ini nombor 2. Tadi Saya saya baru beli, time ni tadi dengan saya Ustazah beli ni. buku satu dapat nombor 2 sekali, Ustaz. Oh, Alhamdulillah, rezeki lah tu. Dia letak tadi, bayar 2 lah. Dia letak impact atau anak saya order 2. Oh, ya. Saya ada book 1, book 2. Okey. Alhamdulillah. Boleh buka tu nanti, tak Zara kasih. Boleh. Tengok lagi, saya nak screenshot. Nanti saya nak ni. beli insyaAllah. Okey. Saya pegang. Dekat Shopee Ya, Shopee. Shopee ada. Alhamdulillah. Shopee. This one number 1. Lagi number 2, Ustazah? Nombor tu macam gini. Macam Okay. iPad. Bila kat Shopee dia tunjuk Betul. dua sekali. Yes. Kat Shopee tunjuk dua-dua. Okay, terima kasih. Okey. Terima kasih. Okey. Kita tengok muka surat Saya buka. Surat mana ni? 14 14. Muka surat 14. Betul. Terima kasih Puan Maria, Puan Anissa. Muka 14 ni, boleh puan-puan tambahkan dekat jawab muzakkar salim ni, termasuk lelaki dan perempuan. Untuk dekat bahagian untuk manusia lelaki ni, kita boleh tulis sikit kecil-kecil lah. Mana yang muat. Tulis kecil-kecil dekat sini. Maaf tulisan saya akan jadi besar. Tapi perempuan tulis kecil-kecil lah. Termasuk perempuan. Okey. Jangan tulis untuk manusia lelaki dan perempuan sebab nanti takut perempuan confuse cakap, yang ni boleh guna untuk perempuan sekali. Kiranya walaupun kat situ semua perempuan, nak guna juga asatizah. Tak payah. Okey. Itu kalau ada lelaki dan perempuan, jadi dia termasuk perempuan lah. Contoh muwazzafuna ni kan. Kerani-kerani ni kan. Kita ataupun tulab. Lebih jelas lah. Tulab tulabul ilm kan. Student-student kepada ilmu tu sendiri termasuk lelaki dan perempuan, bukan sahaja lelaki. Tapi kalau kita cakap talibat, kita kena gambarkan apa? Talibatun. Perempuan. Perempuan sahaja. Okey. Tapi kalau kita cakap tulab,
Kita boleh gambarkan Lelaki dengan Dua-dua. Lelaki dan perempuan. perempuan. campur lelaki dan perempuan ada dalam konteks ni lah. Okey, boleh? Boleh, insyaAllah. Boleh Ustazah. Okey. InsyaAllah. Ada yang nak tambah lain? Okey. Alright. Saya kira puan-puan semua dah semakin jelas bab 1 sampai 5. Lebih mudah untuk kita masuk bab 6. Bab 6 ni bagi saya sangat istimewa. Ini adalah kunci dalam memahami bahasa Arab, iaitu ad-dhamair. Sangat-sangat penting bab ini. Dia ada berkaitan dengan fi'il, dia ada berkaitan dengan isim, dia disebutkan di dalam Al-Quran terlampau banyak kali lah, rasanya beribu ad-dhamair ini diguna dalam Quran. Jadi memang sangat penting untuk kita faham benda ni. Lagi-lagi kita nak faham konsep yang bahasa Arab ni, kata ganti nama diri ni dia ada yang terpisah dan juga yang bersambung. Okey? Jadi ini satu benda yang sangat istimewa dalam bahasa Arab lah. Okey? Mungkin ada dalam bahasa lain pun ada juga. Kira macam you boleh jadi your. Macam gitu jugalah. Tapi bahasa Arab ni lebih pada dia sambung pada perkataan itu sendiri. Itu yang specialnya bab 6 ini. InsyaAllah lepas puan-puan dah belajar bab 6, lagi-lagi yang muka surat ni. Muka surat 20 lah kot Sekejap ni saya tengok. Muka surat mana ni? Muka surat 26 ni. Surat 26 ni yang bersambung ni lah. Ini sangat pentinglah bersambung dengan kata nama ni. Sekarang kita pun di kata nama kan, kita dalam bab isim. Bayangkan isim tu bergabung dengan isim lah, macam gitu. Ini sangat memberi penjelasan yang bagus lah. Bila kita baca Quran nanti kan, baru kita faham kenapa ada hujung-hujung dia home lah, him lah kan. Ada hu lah, ada hi lah, ada ha. Kita punya doa pun sama kan. Syafakallah, syafakillah, berbeza dia. Semua ada dalam bab 6 ni insyaAllah. Okay. Jadi kita akan berhenti di sini untuk inilah untuk pembelajaran yang dengan buku. Sekarang kita nak relax macam biasa. Okey. Sebelum tu ada apa-apa soalan ke? Saya nak tanya. Yang nak tanya. Betul lah, tak ada ya? Okey. Saya akan buka. Ya, saya. Apparently saya macam the first person, saya baru masuk. So is that banyak sangat ke saya tertinggal? Ya, saya siapa ni yang tengah bersuara ni? Maaf. Cik Maimunah. Oh, Cik Maimunah. Okey. Oh, sebab nama dia jadi Mun. Saya pun tak tak tahu macam mana. Oh, Cik Maimunah. Pendeknya ni lah. Yalah, okey. Puan Maimunah pernah join tak apa-apa kelas bahasa Arab sebelum ni? Mungkin Pernah, tapi dengan macam orang lain ke? pernah, tapi macam tak faham. Tapi bila Ustazah terangkan saya catch a bit. Tapi cumanya Yalah, faham jugalah. Tapi faham. begitulah. Jadi Mungkin kalau nak, dalam kelas Ustazah ni saya termiss a lot tak menekan hari ni. Macam saya the first time saya masuk. okey. Bagi saya, kalau Puan boleh nak beli buku Nahwu Mudah ni, ataupun Puan tengok nota yang saya kongsikan tu kan, nota 1 bab 1 sampai 5 tu, Puan cuba lihatlah. Puan faham ke tidak? Just based on the notes. Kalau rasa macam kurang faham, macam tak jelas lah nota ni, rasa perlu lebih penjelasan, Alhamdulillah, saya sudah memberitahu pada admin untuk tulis secara jelas dalam YouTube video tu kan, saya memang tulis. Saya memang mintakan dia label bab apa. Jadi kalau puan rasa bab contoh bab 2 tak jelas tentang muzakkar muannas kan. Dekat yang Halaqah Zahratul Naim punya YouTube video tu memang dia tulis bab 2 sekian-sekian muzakkar muannas. Jadi puan tak payah tengok semua tau. Memang impossible lah kan. Tengok pada yang puan tak faham saja mengikut nota tu. Okey. Tapi kalau puan rasa muzakkar muannas ni boleh difahami.
Tengok pula bab bilangan mufrad musanna. Itu pun saya dah minta mereka label lah setiap video ni ikut babnya. Jadi senang orang nak rujuk kan. Boleh. InsyaAllah tak ada masalah Puan Maimunah. Sebab Puan Maimunah pernah InsyaAllah. belajar sebelum-sebelum ni kan. Melainkan Puan Maimunah memang from zero. Isim pun mungkin tak jelas. Mungkin yang tu kena ni sikit lah. Masalahnya dah banyak belajar tapi tak masuk-masuk Ustazah. Tak apa. Itu jihad kan. Memang Oh, susah bahasa Masya Arab Allah. ni untuk terus masuk. Hmm. Tapi tak apa. Mudah-mudahan. Sikit-sikit Puan. Jangan rasa kena faham semua sekaligus. Itu memang berat lah. Ustazah, I Ya, think Ustaz, Puan apa dia, Maimunah. bukan Ya. Puan Maimunah boleh ikut dia ada kasih link kan, admin. Ah, Maknanya dia boleh dapat from last year also. I think from last year boleh dapat. Daripada mula kelasnya. kelas Recording. Yes, recording yes. ni. So lagi senang ikut because start from the first then you Okey, link boleh faham. tahu linknya tak? Puan Nanti Maimunah ada saya dalam minta grup izin. tak? Ada, Dalam ada. grup. Tapi itulah. Saya tak begitu aktif. Sebab apa? Dulu saya Ayolah. bekerja. Tak Sekarang apa, saya tak rasa, apa. jadi saya, okey. Okey, Saya dalam grup. nanti saya akan sharekan recording ni dengan admin. Admin dia terus akan sendkan linknya. Saya akan minta diorang send sekali dengan apa yang daripada first tu. Dia Boleh. Terima punya. kasih Ustazah. Terima Tapi kasih. nama saya nanti tertera. That's why. They can find my number dekat inilah, in the group, chat group. Yelah, tapi itulah dia akan send je lah. Jadi siapa-siapa nak buka boleh lah. Okey. Boleh. Sebab Terima kasih. takut ramai pula Maimunah kan nama famous kan. Jadi mungkin nak tahu betul-betul tu Ya. Pak Maimunah susah lah. Nanti saya minta diorang sharekan. Boleh? Terima kasih. Terima Okey. kasih sahabat Terima kasih Puan Maimunah. Okey. Jadi sebagai pengenalan pada Puan Maimunah, inilah yang kita buat lah selepas kelas hari Isnin dah berat-berat belajar tentang Nahu. Kita akan buka buku yang simple, yang mudah supaya kita boleh nampak apa yang kita belajar tu terus dipraktikalkan lah. Kadang-kadang kita guna contoh Al-Quran, kadang-kadang kita akan guna contoh yang dalam buku yang mudah lah insyaAllah. Okay? Alright. Jadi saya tak akan terangkan satu buku ni panjang juga. Alright. Jadi saya akan terangkan yang ni lah. Alif dahulu. Saja-saja dia gunakan alif dahulu. Okey, saya minta bacakan ya. Puan Kamaria, boleh bacakan ke? Saya tak dengar suara Puan Kamaria hari ini. Saya tak buka suara. Masya Allah. Saya tengah dengar saja Ustazah. Tak apa. Puan Saya Kamaria, cuba. boleh baca tak? Boleh bacakan? Jelas. Nampak tak? Nampak. Screen. Okey. Okey. Anak, maaf dia maknanya anak. Okey. Ya, Ana dia tak Anak, bariskan. Arnabu. Anak saya Arnab. Betul. Arnabu. Yes. Abyadu. Yes. Abiat ni siapa ingat warna apa? Putih Ustazah. Putih, betul Pak Maria. Jadi saya Arnab yang Putih. putih. Lepas tu teruskan. Uhibbu kulla launi bayda'u Yabda'u. biharfil alif. Yes. Jadi uhibbu. Siapa yang tahu makna uhibbu di sini? Suka. Saya suka. Saya suka kulla setiap launin. Setiap warna. Launin ni warna. Yabda'u yang bermula bi harfil alif. Bermula dengan alif. Ya, betul Alif, Puan alif. Anissa. Ayat lengkapnya apa dia? Saya Saya alif berwarna putih. Ya, Arnab putih. Suka Ustazah. saya suka Saya suka setiap setiap huruf setiap Ustaz, warna yang bermula setiap warna yang bermula dengan huruf alif. Ya. Okey, jadi ada berapa warna ni yang mula dengan huruf alif ni? Kita tengok surat seterusnya. Dia bagi 2 warna yang dia suka. Okey. Puan Salbiah boleh bacakan muka surat ni? Terima kasih Abang Kamaria. InsyaAllah.
Bismillahirrahmanirrahim. Uhibbul launal aswad. Saya suka warna hitam. hitam, aswad. Hitam. Seterusnya, Aswad hitam. Uhibbul launal abyad. Abyad. okey, makna dia? Saya suka warna putih. Yes. Coklat. Tengok, puan-puan sebenarnya boleh buka buku kanak-kanak bahasa Arab ni dan faham sebab apa? Yang bagusnya buku kanak-kanak ni ada gambar tau. Jadi kadang-kadang kita boleh link sendiri makna dia. Itu yang best lah. Kalau kita baca je kan. Contoh buku yang hitam putih, yang perkataan saja. Korang besar ni. Tak seronok sebenarnya. Kita Tak nampak susah. colour dia. Kita tak nampak. Kita tak nampak dia nak masuk ke apa. Diorang Ini visual. tanpa terjemahan kita sendiri boleh faham dia nak sampaikan apa. Itu yang bagusnya buku kanak-kanak ni. Okey. Kemudian kasih Puan Salbia. Sama. Puan Maria. Boleh. Boleh saja. Senang Ahmar, je. warna merah. Azraku. Azraku, warna biru. Azfaru, warna kuning. Ahdor, warna hijau. Okey. Jadi semua ni bermula dengan huruf Alif. alif. Jadi dia ni Arnab. Dia suka huruf alif. Banyak Macam kali tu. semua warna alif. Itulah. Jadi dia suka semua warna lah. Tapi taklah. Ada juga warna yang tak bermula huruf alif kan. Okay. Alright. Teruskan. Kasih Puan Maria. Saya minta Puan Nuraini boleh? Boleh insyaAllah Ustazah. Kama uhibbul jazaz. Yajibu an a'tarif. Betul. Tarif apa? Kama uhib. Kama ni maknanya begitu juga Begitu juga begitu juga saya suka. Saya suka Apa yang dia makan tu? Jazar. Carrot. Jazar. Yes. Jazar Yajibuan a'tarif ni makna dia I have to admit bahasa Melayu dia saya kena akui lah macam gitu. Dalam English je I have to admit macam gitu. So dia kata saya pun suka Arnab carrot. Kiranya dia suka warna tapi dia lagi suka carrot. Macam gitulah Arnab ni. Jadi kalau kita nak cakap, kita baca macam kama uhibbu jazaz, yuhibbu an tarif. Macam kita matikan aja. Yes, matikan saja. Matikan saja macam dalam Quran tu kan. Tapi ni lagi berbeza dalam bahasa Arab sendiri, bukan Quran lah senang kata. Kita boleh juga matikan yang kita tengah baca ni. Contoh kama uhib al-jazar, kita mulakan macam tu pun boleh. Tak semestinya kita sebut semua, tetapi dalam pengajian untuk orang yang permulaan kita sebutkan semua huruf di hujung lah. Tapi kalau orang Arab sendiri penat lah kan dia nak sebut dia untuk perbualan harian. Jadi mereka selalu potong sahaja setiap hujung dalam percakapan biasa diorang lah. Jadi jangan terkejut lah kalau perempuan nampak tak sama macam dalam Quran tu yang bersambung kan. Kita kena baca. Yang hujung je boleh matikan. Tapi dalam bahasa Arab perbualan, nak matikan yang tengah pun boleh. Matikan yang awal pun boleh. Yajib. Nak cakap yajib ke? Ada juga orang cakap macam tu. Begitulah. Tapi puan-puan janganlah buat ni. Saya cakap je. Orang Arab buat. Sebab diorang nak cepat. Kita kan baru nak start kan. Kita baca je lah semua yang hujungnya. Okey. Jadi buku kanak-kanak ni saya ada pernah sharekan dulu linknya. Asafir lah. .com. Nanti saya akan share lagi minggu hadapan sebab kita akan sambung huruf ba lah insyaAllah. Pun senang saja. Kita cuma nak biasakan lah dengan nampak bahasa Arab dalam konteks luar daripada Al-Quran insyaAllah. Okay? Ada apa-apa soalan atau penambahan? Boleh
Boleh insyaAllah. Okey, kalau gitu saya berhenti di sini. Kita jumpa minggu hadapan insya-Allah. Kita habiskan kelas dengan tasbih kafarah Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Terima kasih Terima kasih, puan-puan. Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi Ila wabarakatuh. liqa.